Assalamualaikum semua sahabat-sahabat aku Dalam SG. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Hari ini kita akan mulakan sesi memancing di bahagian Changi. Umpan menggunakan umpan udang. Ini gonggong ke bukan? Beri komen sahabat. Okey sahabat, spot baik tapi air gerak naik sahabat. Rasanya ada strike sahabat, rasanya ada strike ni. Kita akan tengok apa ikan yang sudi memakan umpan kita sahabat. Alhamdulillah, kapal-kapal sahabat, kapal-kapal. Dah lama tak dapat apa ikan ni sahabat. Alhamdulillah, first strike of the day. Ikan yang luar biasa lama tak dapat ikan ni sahabat. Okey, nama ikan ni kapal kapas tapi dia bukan bantal buat kapas, tapi kapal kapas sahabat. Itu dia sahabat. Alhamdulillah, lama tak dapat ikan ni. Itu dia. Okey, ni ikan dia warna dia biru-biru keputihan sungguh cantik. Itu dia. Okey, kita kas lagi. Okey sahabat, kita kas lagi. Jangan membuang waktu kerana waktu adalah mutu keunggulan. Kita kas lagi sahabat. Setelah kita tukar tempat daripada sebelah sana tadi kita ke sini pasal air dah balik pasang, kita dapat lagi ikan kekek sahabat. Ikan kekek itulah. Walaupun dia tak besar tapi agak geram jugalah kan. Tengok dia punya bentuk pun dah macam ikan selah ni sahabat. Sedap kalau goreng ni, rangup ni kalau goreng garing-garing ni. Okey sahabat, kita riliskan dulu Kita riliskan lagi. Okey sahabat-sahabat, kita kas lagi umpan udang batu saiz 4 Batu saiz 4, bukan batu bata yang pasti sahabat Okey, kita tunggukan lagi sahabat. Okey sahabat, rasanya ada lagi sahabat. Rasanya ada lagi ni. Ada yang sudi menjambak umpan kita. Itu dia sahabat. Strike sahabat, strike. Okey sahabat, nampaknya hari ni ikan dah mula berubah daripada ikan duri dah ada nampak bayangan-bayangan gurauan seperti ikan sisik Okey, seperti sahabat nampak ni bayangan gurauan Okey, semalam kita cuba juga tapi banyakkan ikan duri belalang. Hari ni nak banyakkan semua sisik. Nampaknya air dah mula bagus ni sahabat. Kita akan teruskan lagi misi kita.
Alamak, sahabat baru cakap dia dah menjelma sahabat. Dia dah menjelma sahabat. Okey sahabat-sahabat, tetap dia berikan perlawanan tetap dia akan muncul Kalau tak muncul tak wajib Ini kira ikan wajib yang berada di sini sahabat. Namanya ikan duri belalang Itu ya untuk hari ini. Untuk sahabat-sahabat di rumah yang lagi bosan, tak ada apa-apa nak buat, boleh tengok video aku dan laut supaya sahabat semua tak bosan Okey, kita teruskan lagi. Okey sahabat, tiba-tiba dah nak balik sahabat Tiba-tiba apa, ikan duri rancak sahabat. Nampak, ini yang kedua. Tiba-tiba dia strike, makin rancak sahabat. Tu dia, makin rancak sahabat Alhamdulillah, menambah lagi rezeki kita pada hari ini. Okey, kita release. Okey sahabat-sahabat yang di rumah, yang lagi sedang rehat, lagi sedang makan, ataupun lagi sedang santai-santai bersama family Okey, itulah kita punya sesi pada hari ini. Itu pun saya akan angkat lagi dan last throw tu. Hasil nyari pun boleh tahan lah, Alhamdulillah ada dah mula ada strike walaupun tak besar-besar, tapi tetap ada hasil sahabat ni dia hasil dia kapas-kapas, gelama, duri belalang 2. Tadi kekek saya lepaskan sahabat Okey, terima kasih kepada semua dah subscribe channel ni, yang baru ataupun yang lama, seperti Abang Mamat kita dan Atuk, channel Atuk pun baik juga, channel mancing dia. Semua sahabat-sahabat boleh tengok. Dan juga pada biasalah kakak dan abang yang kita jumpa tu. Okey, salam dari aku dan laut. Semoga semua dalam keadaan sihat, jaga diri baik-baik. Semoga anda bertambah rezeki, bertambah kesihatan dan juga keimanan. Amin.